Selamat datang ke Liga M Update. Minggu kedua Liga Super Malaysia 2026-2027 bakal kembali menghangatkan saingan. Beberapa pertembungan menarik menanti, termasuk aksi JDT yang pastinya menjadi tumpuan. Jadi, siapa berdepan siapa dan bila pasukan pilihan anda akan beraksi? Liga Super Malaysia 2026-2027 bakal memasuki minggu kedua dengan 6 aksi menarik pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Antara tumpuan utama ialah pertembungan JDT menentang Star City FC di Stadium Sultan Ibrahim, selain aksi Terengganu FC berdepan Selangor FC. Pada Jumaat, 28 Ogos 2026, perlawanan antara Sabah FC lawan Pening FC bakal berlangsung di Stadium Likas, Kota Kinabalu, sepak mula pada jam 7.30 malam. Kemudian, perlawanan antara Terengganu FC lawan Selangor FC berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak, sepak mula pada jam 9 malam. Kemudian pada Sabtu, 29 Ogos 2026, perlawanan antara Kuala Lumpur City FC lawan DPMM FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Eras, dengan sepak mula pada jam 5.30 petang. Kemudian, perlawanan antara Johor Darul Tazim FC lawan Star City FC bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim dengan sepak mula pada jam 8 suku malam. Selanjutnya, perlawanan antara Kelantan Red Warrior FC lawan Kuching City FC bakal berlangsung di Stadium Sultan Muhammad ke-4, Kota Baru, dengan sepak mula pada jam 9 malam. Kemudian pada Ahad, 30 Ogos 2026, perlawanan antara Melaka FC lawan Negeri Sembilan FC berlangsung di Stadium Hang Jebat, Melaka, dengan sepak mula pada jam 8 suku malam. Minggu kedua dijangka menyajikan aksi sengit, ketika setiap pasukan mula memburu mata penting dalam saingan Liga Super musim ini. Berikut, kedudukan terkini Liga Super Malaysia 2026-2027 ketika ini. JDT terus menunjukkan penguasaan awal dalam saingan UNIFI Liga Super Malaysia 2026-2027 apabila menduduki tangga teratas kumpulan. Harimau Selatan mengumpul 6 mata daripada 2 kemenangan, selain menghasilkan 12 gol tanpa bolos dengan perbezaan gol campur 1-2. Kuching City pula berada di tangga kedua dengan 3 mata, diikuti Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, Sabah dan DPMM yang turut mengutip 3 mata. Di bahagian bawah, KL City dan Kelantan Red Warriors FC masih belum meraih mata selepas mengalami 2 kekalahan. Kelantan Red Warrior kini di tangga ke-12 dengan perbezaan gol negatif 12. Saingan minggu kedua pastinya menjadi peluang buat pasukan di kelompok bawah untuk bangkit, manakala JDT berusaha mengekalkan momentum di puncak carta. Berikut, carta penjaring gol Liga Super Malaysia 2026-2027 ketika ini. Perlumbaan kasut emas UNIFI Liga Super Malaysia 2026-2027 semakin menarik apabila Shahab Zahidi dari JDT FC dan Jerome Meko Itim dari Kuching City FC kini berkongsi takhta penjaring terbanyak dengan 4 gol. Di belakang mereka, 4 pemain masing-masing mengumpul 2 gol, iaitu Krigor Morais dan Faisal Halim dari Selangor FC, Gervain Castaner dari Terengganu FC, serta Ajdin Mujagid dari Kuching City. Sementara itu, bintang JDT, Arif Aiman, mencatatkan 1 gol tetapi menyelah sebagai antara pencipta peluang terbaik dengan 3 bantuan gol. Persaingan pastinya semakin sengit,
apabila aksi minggu kedua Liga Super bakal berlangsung tidak lama lagi. Jadi itulah dia, jadual perlawanan, kedudukan terkini, serta penjaring gol terbanyak setakat ini, perlawanan Unifil Liga Super 2026-2027, minggu kedua, Jumaat 28 hingga 30 Ogos 2026. Segala yang anda perlu tahu tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng.